Yang honestly, okay, I have a lot of things to say ya. Cik, pada minggu lepas saya dekat Didi kan, I sebagai lelaki tak banyak benda nak cakap. Oh, no. Kali ni aku nak bercakap pasal benda Allah ni. Sebab Jofliam buka cerita. Assalamualaikum everyone, it's me Diana Danielle. And it's me Kianu Azman. Selamat kembali ke Kata Kita Podcast. Yahoo lah, Yahoo aku kasi. Yahoo. Kenapa Yahoo? Kenapa bukan Gmail ke Hotmail ke? Ada bodohnya joke Sebab ni. kita ni millennial kan, jadi kita Yahoo kan diri kita. Yang Gen Z mungkin tak faham Yahoo. Kenapa Wujud Yahoo? ke? Sebelum ada Gmail semua, Yahoo was the in thing, okay? Yeah. But anyway guys, macam biasa dalam Kata Kita Podcast ni, kita akan bincangkan macam-macam yang tengah trending, yang tengah buat korang semua geram bila buka social media. Serius lah. Dia ni bawa anak-anak pergi kat dia punya apa ni? Macam nak cakap ni? Dia bawa anak-adik potong rambut dekat ex-husband dia punya wife, punya ex-boyfriend punya kedai. So apa confusing. tu? Kejap. That's too confusing. Oi, aku tak boleh. Okay, dalam kata kita akan simplifikan semua benda yang macam tadi itulah. Sebab mungkin korang pening kepala tengok berita-berita macam ni. Yeah. Kita akan kongsikan dan rungkaikan untuk anda. Tapi tahun ni pula. Minggu ni memang minggu yang, ya Allah, kadang-kadang dalam kata kita orang ni sampai nak kena gali cerita. Sekarang I faham apa perasaan wartawan di luar sana, sebab dia macam, aku nak kena cari story. Yeah. Aku nak kena cari story. Tapi minggu ni I rasa macam banyaknya. Aku kena pilih 5 topik je. Tapi I rasa I ada dalam 9 ataupun 10 topik sebenarnya. Yes. Yang kita birukan dalam skrip kita. Betul. Ada siap ada backup kat belakang tu lagi. Okay? So kalau korang tak cukup puas dengan story kita tambah lagi. Such a busy week. Yeah, but we're gonna start with something yang I rasa a positive note dululah. I agree. A positive note. Ya, itu tentang Datuk Sri Siti Nurhaliza Tok T kita. 1、2、3、4、5、6、7、8、9。 Okey, sekarang baru kita tahu kenapa Diana Daniel tak dipanggil untuk menyanyi depan Xi Jinping baru-baru ni. Presiden China datang Malaysia. Tahu sebab tu Tok T yang dipanggil untuk menyanyi live masa tu. Tapi impressive kan? Sangat. Ya Allah. But she, ingat tak masa she ada konsert this Tamil singer datang? Ya. Siapa tu? Ayo, ingat apa tak? nama dia tu? I know this at the back kan of my kita mind. Kan nampak sangat kita tak research. I remember this. Dia datang Malaysia. And he's an icon. Yeah. He's a legend. And she sang juga. Rahman. Rahman. Oh my God. Weh, sedap gila. Yeah. And then she was called to sing Whitney Houston song. And then recently dia nyanyi lagu Mandarin pula. Yeah. I mean, what can't she do? Sebab itulah dia bidu wanita negara, betul tak? Betul. Tapi kan masa I buka TikTok, of course netizen sentiasa ada yang tak puas hati kan. Ada juga tak puas hati? Ada, Didi. Walaupun Tok T tu macam angel gitu, rakyat Malaysia semua sayang kat dia. Ramai yang komentar apa? Kenapa bukan Sheila Amzah? Like, penuh gila, penuh. I rasa Sheila lagi better kot asal Tok T. I tak faham kenapa kita nak buat comparison macam ni tau. Because this is something to be proud of, you know. I mean, Tok T is a Malay woman who can sing flawlessly in Chinese, in Mandarin. And yet you not compare to someone else. Of course, kita pun tahu Sheila Amzah is brilliant. She's even performed in China before. Betul. Tapi why are we comparing them? Why not we just, celebrate the fact that we have a lot of fantastic Malaysian singers yang boleh carry bahasa lain? Ini ke Kianu yang penat tu? Kenapa? Sebab tak nampak you punya penat tu. You can still speak so well. Sebab I kalau penat, macam ni lah. I jadi macam otak I tengah kosong. Tapi I tak nampak pun otak you kosong ya. I rasa macam sebenarnya. Ini kosong. Ini demi menghalalkan gaji sebenarnya. Kalau tak ada gaji tu kira macam ni dah. Ya Didi, berkat lah Didi. Itu I macam wow, ini ke Kianu yang penat. Masih boleh berkata-kata dengan sangat bernas ya. Lagi-lagi ada Didi yang cukup cantik. Alah. Jadi pakai serba putih. Dia lah terbalik kita pakai serba hitam, serba putih gitu ya. You know why I'm wearing white today. Because you already play the angel, I play the devil ke macam mana? Betul. Macam tu ya. Tapi sebenarnya boleh tak kalau I nak play the devil? Okay. And I faham je kenapa orang nak Sheila Amzah sebenarnya yang menyanyi dan bukan Tok T. Kita nak dengarkan kenapa tu? Sebab orang selalu rasa macam Sheila Amzah dianaktirikan.
You know, like she never really gets the fame that she deserves in Malaysia. Dia selalu kena keluar negara untuk dapatkan pengiktirafan. That's a good point actually. So orang rasa macam okay, the Premier of China dah sampai ke Malaysia, pun nak ambil orang yang bukan Sheila Hamzah. I think it's not about Tok T. I think it's like anybody but Sheila Hamzah. Diorang akan jadi macam, why not Sheila Hamzah? Dia dah harumkan nama Malaysia di China. She is more deserving to sing in front of the Premier of China. That's a very good point, Di. That's a very good point. Nampak tak, Di? Konon-konon kosong tadi kan. Padahal nampak tak dia nak meredakan keadaan tau. Sheila Hamzah, we all really respect you and your talent, to be honest. And what you said was so true tau. Most of the time, banyak bakat-bakat besar kat Malaysia ni kadang-kadang tak diiktiraf kat sini. Betul. Tapi kat negara lain meletup. Contohnya Yuna pun for example. Oh my god, kan. Ramai yang kata macam asal lah sampai kat US meletup. Kat Malaysia orang tak recognize dia pun. Pergi audition pun tak lepas masa tu kan. Tapi kan one thing pasal netizens ni, kadang-kadang benda tu it's a positive comparison. Actually, lah kan. Dia cita rasa and rezeki. Certain orang rezeki dia dekat negara sendiri. Setengah orang rezeki dia dekat negara luar. That's true, kan? That's true. So no matter how hard you try, kadang-kadang to at certain places, you are never going to be celebrated because it's just not the vibe for you. Very true. Kan? Very, very true. Tapi kalau boleh jangan nak start a war kat comment section tu Ada yang macam nak melaga-lagakan macam ni. Oh, Tok T tu tak deserve for binuan. Tiba-tiba pula kau nak pull your negative cards dah kenapa? Ini macam, okay contohnya. Dah dapat dah weh. I takut I akan dikecam. Tapi ini I tidak mengecam golongan ini. Okay, I cuma nak membincangkan tentang anda semua. Okay, iaitu peminat-peminat Aina Abdul. Oh my god. Diorang suka compare Aina Abdul dengan Tok T. No way. All the time, D. Jadi diorang akan cakap macam, Tok T overrated, Aina Abdul lagi bagus. Oh no. Kenapa kita nak kena melaga-lagakan artis-artis ni? Because imagine how awkward it is kalau diorang bertembung, knowing that their fans are fighting about them. Betul. Macam aku macam, sorry tau, fan I cakap macam tu pasal you. Macam it's so awkward tau. I think Aina pun pernah tegur kan her fans. Yes. Macam boleh tak stop? Can you like not? I love you guys but can you stop? Dia macam, you know like that child that your parents are just so annoying. Lepas tu dia macam, Mom, stop. I'm getting that a lot now. Every time I post something on social media about my kids, my son will run to the room and he'll be like, stop. Why? Dia malu What was the one thing that you pernah post that you rasa macam it's cute tapi anak you rasa macam mak tolong just jangan. Yesterday I was posting about dia punya macam report card day. It's called the student-led conference. Okay. So dekat situ dia yang kena present about his school year, what he learned and all that stuff. Okay. So adalah dekat situ muka dia tengah present, dia dapat lesen menjahit, lesen bertukar. Wow. Sebab sekolah memang provide those kind of things kan. So dia macam jangan stop. Why do you do this? Mami bangga dengan you, Muhammad. Dapat Mami lesen bangga. menjahit kot. Macam you understand or so not? dia bawa balik mesin jahit? Tak. Dia, dekat sekolah lah. Dia boleh menjahit. Dia boleh menjahit. Dia Power je Muhammad. Menjahit, Powernya. So that's why Mami bangga, okay? You have to appreciate the fact that your mum is celebrating you, okay? It's But I understand, you're a teenage boy. It's such a unique at this time. It's such a unique skill to have. Yang kau pandai menjahit, faham tak? Yang kau pandai menukang. Menukang tu betul ke that word? Bertukang. Menukang. Bertukang. Yang penting anak Didi boleh menjahit, boleh bertukang, boleh apa lagi? Macam-macam lah. Macam-macam. Nanti Mami embarrassing, so I'll stop here. It's okay, this one Uncle Keanu yang suruh. Okay. By the way, Muhammad, I pernah dukung you tau. Masa you datang Key Sports dulu, I kerja part time kat sana. Oh my god, Keanu. Kita baru je balik daripada Great Eastern hari tu. And he looked at that place, Kid Sports. So dia macam, kenapa nampak kecil sangat? He's growing already. He's going to be a man soon. He's so sentimental. Dia pergi kat tempat-tempat tu semua, dia macam, wah kecil nampak kecil sangat. He's so cute that way. That was the first time I jumpa Muhammad and you masa tu. Yeah. I dukung dia, I jaga dia. Ni zaman aku dibayar RM6 sejam. Gitu. Wow. Dulu. But I juggle lah, tiba jadi story pasal aku pula. I was juggling college dengan working kat K-Sport. So weekdays class, weekend I kerja part time. Gila lah, memang lama gila I kenal Keanu. Lama sangat, di more than 10 years sebenarnya. Full circle dah kan? Full circle. Alhamdulillah. I still have my first interview dengan you. Masa tu untuk J Revolusi. Oh my goodness. Kita kat premiere tu and I interviewed you for the first time. Bukan I mengandung ke time tu? I think you were. Kan? I think you were.
But you brought Muhammad with you at the time. Yeah. And then, that was the first I interviewed Didi. Wow. Many moons ago. Anyway, kembali ke kita punya segmen yang seterusnya. Jom kita cakap pasal benda-benda dia bulat lah. Dia banyak bulat. Dia bulat dan banyak pepperoni wagyu, flam, apples, banyak ingredient ya. Banyak dan dia berepisod. Sebenarnya kita punya kata kita podcast ni adalah dia kata Cik Apple dan kata Jofliam. Yes, betul. We should rename the show starting from next week kan. Itulah. Kata Dewi, Jofliam dan Cik Apple. Apakah yang tertera pada minggu ini? As you all know, kalau you all buka social media, mesti you all dah nampak drama yang dah semakin berkembang sekarang ni. And the latest one, yang honestly, okay, I have a lot of things to say ya. Cik, pada minggu lepas saya dekat Didi kan, I sebagai lelaki tak banyak benda nak cakap. Kali ni aku nak bercakap pasal benda Allah ni. Sebab Jofliam buka cerita pasal bekas isteri dia, Cik Apple tu, dia kata, alah, dia guna cheat code masa bersalin anak sebab dia guna epidural. I'm very angered to hear this, Didi. Cuma I nak bagi tahulah, I lahirkan anak tak pakai epidural dua-dua. You natural birth. So Jofliam saya tak pakai cheat code. That means you don't deserve that Pizza Hut yang dia tengah bagi mak-mak kat luar sana, okay? I want that pizza. Oh. Okay, no. I meant okay. Nanti kita pergi beli sama-sama, okay? Tapi dia bagi untuk mak-mak aja kan. Jadi aku tak boleh nak claim benda Allah tu. Tapi taklah, betul lah. You tahu tak, as someone yang dah lalui macam no epidural birth. 2 kali pula tu. I wish epidural on all women. No women should go through that pain. But you are so strong. Sebab I guna water birth. Oh. Water birth. Okay. So it's a different method. Bukan tak nak pakai. Water birth macam mana You masuk dalam air. Like dalam bathtub ke? Dia pool lah. Dia tak bathtub lah. Dia pool. Oh my god. It's like a small little pool yang kau beli untuk anak tu. What? Yang macam yang you boleh pump angin tu ke? Well, in certain places macam my first birth was in Australia, so we use a pool. So in macam in Malaysia they use like a bathtub. So it's like a different Tapi bathtub tu dekat hospital ke? Yes. So you masuk and then natural birth in the pool? Natural birth in the pool. Okay. Is it supposed to hurt less? Yes, and it's supposed to be it's a calmer experience for mom. It's about bila you duduk atas katil, it's actually a more painful experience, lagi sakit. Sebab bukan cara yang normal untuk kita bersalin. Okay. Macam contohnya you buang air besar tapi you terbalik. You faham tak? Dia macam konsep dia macam you're not supposed to be lying down. Kan susah. Dia macam melawan the actual way gravity of how... tu. Gravity tu. Sebab tu ramai perempuan sekarang ni dikatakan lahirkan anak dengan cara orang kata apa? C-section. Sebab sebenarnya sangat susah untuk diorang nak melahirkan anak with no help from gravity itself yang tolong anak tu keluar. Sebab tu sepatutnya macam orang dulu dia bercangkung, dia tukar-tukar position. When you tukar position, sebenarnya you bantu untuk regulate you punya pain. Okay. Sebab tu sekarang ramai wanita yang perlukan epidural because satu, cara melahirkan tu dah tak normal. Second, I mean what's wrong with kalau kita demam pun kita ambil Panadol. Exactly. Kalau contohnya kita sakit pun kita ambil antibiotik. Benda tu tak membuatkan kita lemah. Itu adalah option yang ada kat luar sana. You know my mother hampir lahirkan I dekat toilet bowl. Ramai yang jadi macam dia. Anak keberapa? Anak kedua. Patutlah. Kenapa? Sebab laluan dah Aurora. Cara dia, I rasa Aurora tu dia pun keluar macam tu. Cepat. Sebab laluan. Nampak tak anak kedua kita tak menyusahkan mak-mak kita. Alhamdulillah. We love our mothers. Tapi laju betul dia keluar tu. Contraction berapa lama? Lah nak tanya. Contraction tu lama jugalah. Dalam berapa jam. Sebab dia kan gradual kan. Tapi by the time dia nak keluar tu, dia memang tak bagi chance punya sampai I kena tunggu doktor. I yang kena tunggu doktor sampai sebab doktor tak sempat nak sampai. Macam serius dah nak keluar? Kejap. Let lu Aurora, sabar dulu. Sampai nurse cakap tunggu je doktor. Sakit lah. Doktor tak sampai lagi. Aku tak ada epidural ni. Aku tak cheat code gitu. Aku tak cheat code. I punya case, my mother ingatkan dia nak buang air besar. Okay. Dia masuklah bathroom. Lama lah, dekat sejam dalam toilet. My grandmother dah macam suspicious. Win, buat apa tu Win? Tengah nak buang air besar tapi tak keluar-keluar. My grandmother said, Win keluar sekarang, kita panggil ambulance.
I'm not sure actually ambulance ataupun my dad yang drive, not really sure. Tapi pergi hospital, doktor kata dia dapat my hair dah. La ilaha my illallah. hair dah terkeluar dah, bukan main laju lagi nak keluar ya. So I almost inside there. Dia buang air besar, buang anak kat dalam tu rupa-rupanya kan. But alhamdulillah I was not a water baby. So nanti tempat kelahiran toilet bowl. Petaling Jaya. But thank you thank you Opa, sebab Opa sedar yang kena nak terkeluar masa tu kan. Yeah, your Opa saved you. Grandmothers really know stuff. Kalau kan? tak, dia akan jadi macam your mom drop you when you were kan. So dia jadi macam tak. Imagine kalau tak perasan betul dia flush. Memang tak lah kan. Keanu ni pun mana ada baby kecil sangat macam tu. Kau pun nak kena bagi pizza free nanti kan. Sebab tak cukup faham. Tapi kita tarik balik conversation tu kepada Jofliam. I tahulah you sakit hati dengan Cik Apple dan you nak cuba invalidate semua experience dia dekat dunia ni. Tapi untuk kita nak menidakkan hak seorang wanita tu sama ada dia nak ambil epidural ke, tak nak ambil epidural ke, I think kita jangan sampai terlalu kejam lah. Betul. Sebab itu tetap anak-anak yang lahir sihat, walafiat, bijak, kuat, you know, all sebabkan satu genetik, lagi satu is cara pemakanan ibu, cara jagaan ibu dan ayah. So janganlah bab anak ni. And I rasa kan macam kita sebagai lelaki tak ada hak untuk bercakap pasal pregnancy sebenarnya tau. Sebab kita tak pernah dan tak akan laluinya seumur hidup kita. Betul. It's just like period pain for example. You know, like kadang-kadang setengah lelaki macam alah, period dia pun relax lah. Kenapa you nak gini-gini? But the thing is, we don't go through the hormonal changes and the hormonal imbalances. Sebab tu God is fair. Sebab perempuan bila dia period, lelaki tak faham. Tapi bila lelaki demam, kemain lagi korang. Dia macam, are you okay? Macam nak mampus dekat situ. As if that's the worst pain in the world. Padahal giving birth is the worst pain in the world. Kita macam nak mati dah kan. Korang macam demam pun macam Itu I admit sorry because kita manja. But God is fair. Kita manja masa demam. That's the only time for us to feel macam sayang, sayang, boleh tak you macam mandikan I guna tuala ke apa ke. But of course aku tak pernah lalui benda sebab aku tak kahwin lagi. So mak aku je yang jaga aku tengah demam. Mommy's boy. Allah, comel. But yes, I just really think that lelaki tak patut bercakap ataupun downplay kesakitan pregnancy ni. Adakah perempuan pun tak boleh downplay lelaki punya demam? Sebab adakah kita macam lelaki ni manja betul lah. Maybe actually the pain that you feel is actually more because you're not used to it. So that's considered teruk already for men kan? Yeah. Tapi I rasa macam ya ke lelaki manja bila demam? Jenis yang I tak akan mengaku I demam sampai teruk sangat. I mean, I'm okay. Mungkin you punya teruk sangat adalah kita orang punya biasa. Maybe. Could be. Because girls punya pain tolerance honestly is very very high. Itu I tahu. Tak juga. Tapi kenapa bila perempuan kena tumbuk lain tapi lelaki kena tumbuk lain? Astaghfirullahalazim. Semoga wanita-wanita takkan kena tumbuk kat luar sana, okay? Kita adalah satu. Ada berita pasal tu. Let's just go not straight to that. Let's not go straight to that. Okay, tapi kita baru dapat berita hari ni tentang hal itu. Cuma back to Jofliam, itulah sebab Cik Apple pula sebelum Jofliam cakap pasal epidural ni, Cik Apple bawa anak-anak pergi potong rambut. Dia bawa lah si Han dengan Yuki potong rambut. Okay, great. Bawa pergi barber kan. Masalahnya, the barber yang potong rambut anak dia tu adalah ex-husband Dewi. The thing is, dia tak tulis kat caption. Pula tu He's very good looking actually. No offense, Jofliam. Like, I mean like, okay, Jofliam ada baby face dan macam macam tu kan. But that kan macam jenis macam like, yeah, macam you know like I'll take care of you. But we don't know lah kan. But anywho, si siapa ni, si Cik Apple bawa anak-anak dia pergi potong rambut dekat satu barber ni, and dia tak tulis kat caption bawa Han dan Yuki potong rambut dengan ex Dewi, tak sebut pun. Of course netizen yang buat kerja kan. Yalah. So netizen pergi komen bawah tu kan, ni ke Dewi punya ex bitter Cik Apple, and she replied love. Oh my God. She's like, aku tak nak respond with like anything, I just want to say love, like nothing but love macam tu. But what I'm thinking of right D is like, apa yang diorang nak achieve sebenarnya daripada all of this non-stop episodes ni, you know? I'm talking That's about what I Cik Apple. mean. Like,
kesudahannya you all imagine apa benda ke? I rasa diorang semua ni berkawan je. You think so I punya teori adalah diorang ni semua berkawan sahaja. But then diorang suka tengok reaction kita ni yang menggelupur. But that's not impossible tau. Ingat tak apa jadi dengan Aisyah Hijanah tu dengan dia punya husband masa tu? Yang case siapa nama husband dia masa tu? Yang Aisyah Hijanah, the hijab founder tahu, tu. Tahu. Kan? So kan we all got angry at the guy because dia apa ni cheat on her dengan staff dekat office apa semua. Turns out it was all like publicity for the business. What? No way. They were fine. Are you sure? They were fine. They still buat IG live macam normal-normal. Before that, kalau nak bercerai lah, this and that lah. After that, it's fine. Business naik. Maybe they settled it kat belakang. That could be true also. Haji, come on. Okay, husnuzon ya. Banyak tak tahu apa yang berlaku di sebalik pintu gitu ya. Sebalik pintu. But you might be right, you know. Joe Liam so might actually be okay with each other. They just like the popularity. Sebenarnya Joe Liam yang buat appointment untuk Cik Apple. Oh, lah nak juga. Ini overthinker ni. ini husnuzon betul ni. Sebenarnya diorang semua co-parenting secara happy ever after. I hope they are. Sebab I kesiankan budak-budak ni sebenarnya bila I tengok. Sebab mangsa keadaan sekarang ni adalah Han dengan Yuki tau. Sebenarnya skrip tu anak-anak yang buat. Wow. Macam production gitu Okay, Dewi kau editor. Han dengan Yuki script writer macam tu I mean like kesian dekat diorang tau di. I rasa macam mungkin at this stage you nampak diorang gelak-gelak and everything, right? Tapi I mean I came from what would I say, a broken family, but my parents got a divorce. So of course I remember everything that my parents went through sejak kecil, you know. Mungkin masa kecil kita ingatkan okay, I'll get over this. But as you grow, then you will develop childhood trauma and everything. Not just that, but you kind of also you understand a lot more also. Much faster. Yeah, the deeper bila you fikir balik kan macam aku faham dah kenapa benda tu jadi macam ni. Aku faham dah kenapa benda tu jadi macam tu. Yeah, you get more context as you grow older. Yeah. But then tak tahulah, because I rasa macam episode ni is too juicy. It feels like such a telenovela punya setup. Yang aku rasa macam ni diorang semua okay je. Really maybe we'll call them in to kata kita one day to get clarification Hopefully Han and Yuki, you guys are okay. Okay, Uncle Keanu tak suka tengok budak-budak kecil develop childhood trauma. Dia kena pergi terapi dan psychiatrist bila besar. Jadilah Keanu dengan Diana Daniel. Kami berdua pergi terapi untuk nak okeykan diri sendiri ni. Kita orang psychology besties kan? Kita kan? I love it. Talking about psychology kita ada dekat sini. Ni lawak. Ni drama apa pula ni? Rebecca dengan Datin Sri Syahida. What psychology are they playing with each other here? You lahir hospital swasta ke? Cerita kerajaan. Swasta. Samalah swasta. Jadi kita bukan video, so kita bukan tepi jalan lah. Bukan tepi jalan. Bukan penyanyi nasyid yang otherwise akan duduk tepi jalan tu kan. Betul lah. You know, to be honest, case Datin Sri Syahida dengan Rebecca Nur Islam ni, I tak follow sangat. I tak follow. Mother yang pergi update kat I. Oh ya ke? Tadi sampai tengah prepare content untuk malam ni kan. Memang kata, I follow benda lain. Dia explain from A to Z. Okay, you faham. Asal I pun tak faham sangat. So, basically yang I tahu, Mak Alif Syukri kahwin dengan abang Rebecca. Betul. Okay. Betul. So, patutnya perkahwinan tu is a bit low-key. Diorang tak nak war-warkan sangat. Diorang tak nak post. Yes. So, the whole family dah decide. Like, okay, gambar-gambar wedding, apa semua tu, and about their marriage, kita jangan nak war-warkan sangat. Tiba-tiba, si Rebecca Nur Islam ni, beria-ria post banyak gambar dengan Bonda Rosita ni, and macam, you know, happy that dia jadi kakak ipar yang baru and everything. So, family Alif Syukri, termasuklah Datin Sri Syahida, is not very happy about it lah. So, dia buatlah video. Tapi, cara pun buat video tu pula macam memang mungkin nak lepas geram kot. Dia kan banyak buat live apa semua. Dia pergi mengatalah, nak tumpang populariti ke Rebecca Nur Islam pula balas balik. Itu Alkisahnya. Dan she balas balik kata, alah kau tu pun, kau tak jumpa suami dengan menantu kaya, kau berjalan je pun. Astaghfirullahalazim. Tapi kan, you tak rasa akan awkward ke? Diorang satu keluarga dah sekarang ni. Masa raya mesti akan jumpa. You know, family gathering akan jumpa. Tak ke macam, kau buat video apa pasal aku hari tu? Kau bersama lah. Cik swasta. Hey, anak pungutan tepi jalan. Oh my god. Yeah, I pun terfikir awkward ni. Awkward gila. Awkward tau. Awkward sangat. Jadi macam mana? After that, tak ada sambungan lagi dah lah. So far, dia sampai situ je lah dia punya episod. Tapi ada Datuk Alif Syukri ada buat video juga. Ini pun adalah untuk bisnes dia juga.
Bisnes apa? Ini pun untuk bisnes jangan juga. Tengok, kita dah ada trust issue dah. Sebab zaman sekarang ni content most of the time untuk marketing. So we don't know. But Alif Shukri, I am more skeptical that it could be marketing. Yeah. One thing pasal Dato' Ali Shukri dengan Dato' Syahidah, by the way, diorang off camera completely different kan. Yeah. Diorang sangatlah baik and soft spoken sebenarnya. But bila camera on, kau ni, it's crazy. They really have different personality on and off camera. Yeah, kan? betul. I think because they know how much Malaysians memang suka drama. Termasuk dengan aku dengan kau sekali. Kalau tak adalah kita duduk dekat sini hari ni. Kau tak wujud lah kata kita podcast tak ni. Tak adalah kata kita semua ni. Ya, kalau memang diorang punya berbalahan hanya dalam group WhatsApp family, tak best. What do we have to talk about di podcast ni? Nothing. Itulah kita mengharapkan dia screenshot dan share juga kan. That's right. Astaghfirullahaladzim, teruknya Kenu Pak Haji. Ya Allah. Mana aku tak taubat ni malam ni. Sekejap lagi Okay, berita seterusnya. Setiap hari Isnin kau kena solat taubat tau. Every Monday night ya. Okay. Kita kena buat kat sini juga. Sama-sama? Semua kena basuh. Okay, secara berjemaah semua. Itulah Collectively, tu. okay. Bawa telekong kan? You kan dalam previous podcast you kata bawa telekong kan? Zikir 1000 kali kan? Yeah. Tapi, kalau rasa lah, kalau diorang ni bukanlah betul-betul gaduh. Kalau diorang betul-betul lah ada isu ni, tak best lah. Baru je start orang kata jadi family, dah jadi isu pula kan. Yeah. And ada isu antara family members tu kadang-kadang biasa. You know, most families we have our problems kan. But the way we solve it, pada I, melalui social media is not the solution. Sama ada antara suami isteri ke, ipar-ipar ke, you know, it's not the right platform. Kalau kita betul-betul tak puas hati, talk it out, you know. But zaman sekarang, everything needs to be publicized kan. That's the problem. You macam tak setuju ni, nak cakap apa ni? Dia baik cakap sekarang. Bukan, I cakap dalam, I terfikir macam, dah, what do you expect though? If it's what low key when it comes to Ali Shukri? What low key what? But his wife never talks about these things before this tau. I feel like Dato' Syahidah has always been very calm. And now Dato' Sri Alif yang macam, can you all just like get out of my problem, jangan masuk campur, everybody relax. Ya. Sebab biasanya Datin Sri Syahidah ni jenis yang macam dia akan mendamaikan sabarlah situasi. Bang, jangan macam tu. Ya. Kali ni dia macam pumpang, macam marah betul ni. What's going on? Interesting. Tapi kenapa Datin Sri Syahidah yang bergaduh dengan Rebecca and bukan Alif? Datuk Sri Alif. Because Rebecca has been posting all this stuff. Yang family tu yang tak patut post gambar perkahwinan semua tu. Okay, tapi it's Mak Alif kan? Ya, banyak orang kata dia rapat dengan family Alif. So she feels that. So dia rasa macam nak defend family Alif Shukri ni. In fact, adik Alif Shukri pun ada buat statement juga kan? Yes, betul. Manalah pergi family WhatsApp group. Takkan tak ada WhatsApp group nak bincang pasal benda lah ni tak kan? Tak cukup kuat kot. Mungkin tak cukup kuat. The power of social media. Itulah. Lagi satu keluarga yang pun menggunakan social media untuk menyuarakan ketidakpuashatian adalah Yang mana ni? Abby Abadi. Okay, cari. Aku cari jap. Aku dah jauh flam dah. Aku dah flam. Okay. Abby Abadi, Marisa dan juga Aslam. Kita orang semua pun dah sedia maklum yang anak Abby Abadi, Marisa dan Aslam kahwin dekat Thailand masa tu. You know, almost forgot that it was in Thailand. Yeah. And in one podcast pun Abby Abadi pernah menangis because you know like she felt hurt anak dia. Was it with you? No, it wasn't. It was with Sean Lee masa tu. So this drama is still ongoing sekarang ni. Sebab ramai yang macam blame Abby Abadi tau. Every time dia buat live kat TikTok, orang akan cakap, ibu jenis apa yang membenarkan sebab Abby memang orang yang outspoken. Yes. Jadi senang untuk orang nak letakkan semua isu tu atas bahu dia. That is so true. Like macam Norman is quiet about it. Mimi pun is quiet about it. So everything Abby yang kena kan. Yeah. But it's not fair bila orang kata kat dia, how can you allow your daughter to do this? So dia pun geram. Dia kata, saya tak pernah cakap pun yang saya okay dengan apa anak saya buat. Memang tak okay. Ada macam, wow, the mother has spoken. My God, itulah dia. Susah tau sebenarnya nak tepis orang punya provocation. Provokasi netizen. Terkena pula hari kita ni tak berapa nak stabil. Orang pula salah tanya. Memang salah timing lah. Salah timing. Kan? But I kesian Abby, you know. She goes through a lot. Betul. We all know what happened to her dengan Norman Hakim years ago. Sekarang dah tengah tular semula kat TikTok video daripada Melody kot. Oh no, I ingat lagi. Kesian sangat. I tak sampai hati tengok
Sebab dia, I mean, yelah perempuan mana nak go through that kan. So it's very hurtful bila I tengok dia macam, saya tak dapat hubungi Norman pun, dia tak nak berhubungan saya apa semua tu. And now anak dia pula buat something similar dengan what the father did. You know. Betul. So kan dia keluarkan statement, dia kata lepas anak dia kahwin dengan suami dia sekarang tu, dia rasa macam dia dah kehilangan anak dia. And then dia cakap yang dia pun tak pernah rasa macam dia ada menantu. So all of these statements, actually, I rasa mungkin dia nak cakap to the kids, but then dia tak dapat nak. You know, because there's a barrier kat situ kan. So dia nak outlet untuk dia luahkan mungkin kan. Tapi netizen is just there for fun. Diorang bukannya kisah pun masalah family. Diorang tak kisah pun pasal you. Lagi masalah tak selesai, lagi diorang happy. Macam oh apa jadi ni, tak marah anak ke? Kita pun dapat konten untuk minggu ni. Tapi mohon Kak Abby bersabar. Memang kadang-kadang orang yang baik-baik ni paling banyak diuji. That's a fact, you know. Like tak semestinya kita diuji is because you deserve to go through all these bad things in life and all that. Sometimes because of your patience and your kindness, you are tested for all these things. Tapi I ada baca juga yang her current husband now pernah tampak Aslam. Yes. Lepas diorang kahwin Thailand tu. Sebab allegedly because Aslam dah berjumpa dengan ataupun dah keluar dengan anak dia when she was underage. Yes, betul. So that means it's good to know that her husband has a back juga, you know. Because macam walaupun Marissa tu adalah anak tiri kepada Jai, which is her new husband ni, he really cares about how Abby feels. Obviously lah kan. I mean, suami mana yang nak tengok isteri dia hancur hati dia tengok anak kahwin lari dan sebagainya, right? Tapi I think at this point kan, macam being a mother, I'm sure you can relate to this. Being a mother is not easy. Because macam anything you do could backfire towards you. You know, you nak bagi tahu anak you yang apa yang dia buat salah, nanti anak you lagi jauh pada you. You enable benda tu pun, just to jaga hati dia pun, you'll still be looked at as a bad person juga. So it's like a mother can never win. I belum sampai lagi tahap tu lah. Harapnya tak perlu lah. I hope you will never. Aurora don't you dare use mami, and Muhammad also. I bagi you kena tarbiyah dengan Kianu. Yes, Pak Haji bekam ya, bertasbih kat depan tu. Hari-hari kan. 1000 kali tak? 998. Tapi harap-harap everything will get better, because I memang genuinely feel bad for Abby Abadi. Betul. You can tell that dia punya her spark is diminishing over time tau. I used to watch her in a drama back then. Do you remember the drama called Akasia Manjalara tak dulu? Ya, ingat. Kan dia main Aunty Zaza. Dia main this role macam this auntie yang macam very wacky, macam janganlah macam ni, cakap gedik macam tu tau. And that's how I got to know her. That time I was only 10 at the time. Okay. So I macam bestnya pelakon ni, she's so cracked tau. And then over time you can really see with everything that's happened to her daripada ex-husband dia dan juga anak dia, nampak that she doesn't look very happy anymore, and I feel very, very bad. I mean, internal issues tu, kalau kita bukan selebriti pun, it's already very, very difficult. Apalagi kalau you memang kena berdepan pula dengan soalan-soalan netizen. Boleh tak saya natihat? Saya nak natihat netizen sikit. Boleh tak payah nak provoke dah. Jangan tanya Kak Abby kita apa-apa dah. Boleh tak? Sebab dia memang akan jawab. That's true. So jangan bagi ruang untuk dia jawab pun. Jangan. Berdosa korang, tak baik. Berdosa, memang korang banyak berdosa. Sampai anak orang pun korang nak body shame. Oh my god. Didi yang bercerita kat I ni pasal kes ni kan, dengan cerita ada anak influencer kena kutuk ya. Tira Kamaruzaman. Dia kahwin dengan this one designer. Emery, right? Emery. I love dia punya designs. Emery's very talented. In our circle of friends juga. So orang ada tanya, kenapa anak dia tak cerah? Astaghfirullahaladzim. Apa punya soalan? Ini orang yang datang rumah nak beraya tau. Aku nak garuk kepala jap tau. Okay, I nak tanya you, pernah tak like anyone yang datang rumah or whatever pernah tanya benda merepek pasal anak you, yang you rasa macam tak perlu kot tanya benda ni? Alhamdulillah, I jarang ajak orang datang rumah I. Jadi orang-orang pelik-pelik ni tak, kalau mana yang tanya I tu kawan-kawan rapat, boleh diterima lah soalan-soalan dia kan. Tapi kenapa you nak tanya pasal benda-benda berkaitan dengan genetik orang?
Macam nak tanya kenapa kau pendek, kenapa kau tinggi, kenapa kita boleh pilih, ada preference masa nak lahir ke, I want to be this height, I want to have this kind of skin colour. Tak boleh. Lagi-lagi kalau in terms of shade seseorang tu, apa tu, tona kulit kan. Kalau dah keluar macam tu lah. Nak tanya macam mana, takkan nak suruh mak dia bleach dia kot. Exactly. Nak kena Clorox. Tak kena Clorox dengan kau pula. Nak bagi kau puas hati kan. Dia siap compare anak Tira ni kepada anak selebriti lain. Ya Allah. Dia boleh kata macam, kenapa anak selebriti A lagi putih pada anak kau? Tapi itulah, macam I like this one tip tau. I pernah dengar. Orang cakap if something is not being, if you can't change that one thing instantly, don't talk about it. For example, like skin color or like your weight or whatever. If something that person cannot change on the spot, don't even bring it up. Kau benda sensitive. What am I supposed to do if like you dah gemuk lah you? Okay, so what you think I'm just gonna cucuk something and then immediately I can deflate? Kejap, Ozempic. Macam tu. That's not how it works tau. Jadi laki-laki budak kecil, baby, baru berapa bulan budak ni? Tak, masalahnya apa kena mengena baby tu dengan tona kulit tu, macam apa sebenarnya. Sebab dah sasar macam Tira cakap, dia kan Melayu. Ya. Takkan kau nak budak tu keluar Norwegian kot. Takkan nak jadi Ken Azam minggu lepas cakap Dewi tu yang ada kacukan Indonesia, mata dia biru dan hijau. Takkan jadi macam tu. Itu salah fakta namanya. Tak, kalau dia keluar, okay, kalau dia keluar, anak Tira tu keluar, tiba-tiba dia putih melepak mata biru, kan kau kata, tak, kau kata macam, siapa? Bapak siapa pula ni? Kau takkan cakap pula tu, you know, betul-betul anak pada suami dia pula, kan jadi fitnah lain pula kan. Ada je netizen nak timbulkan masalah kan. Janganlah. And I think kan, this is another thing, this is etika bila kita pergi open house orang juga, you know, because this happened dekat open house. I'm not really sure open house atau family gathering, masa raya dia cakap. Banyak orang suka bring up benda-benda merepek untuk mengaibkan you atau apa masa pergi. That's an adab, you know. You pergi rumah orang, adalah orang yang jemput you. Lepas tu nak tanya pasal anak you. Ataupun macam, kenapa tak mengandung lagi? Kenapa tak ada anak lagi? Aku selalu tak tahu dia tanya apa. You memang tak nak kahwin ke? Aku nak kahwin, sabar jap. Aku tak jumpa jodoh lagi tu je. Mungkin jodohnya depan mata you. Idah, bila habis Idah? Bila habis Idah? Bulan depan. Tunggu lagi 3 episod, okay? Setiap minggu kan, setiap episod 3 episod. Episod keempat tu mungkin watch out. Wow. Tapi make sure kita jangan war-warkan. Bukan kat Thailand lah. Bukan kat Thailand. And tak boleh war-warkan. Nanti jadi isu macam kes Rebecca Nur Islam dan juga Syahidah. You pastikan adik-beradik you jangan post tau. I will try my best. Yeah? Lagi 3 minggu sayang. Lah tiba sayang. Okay Haji, I cuma tak hajah je lagi. Mungkin bukan level you kot. Aku tak dapat haji lagi. Oh ya. Orang suka boleh pergi sama-sama lah. Sebab aku semakin alur kata Pak Haji. Everyone said best buat haji muda. Belum. Doakan. Terima kasih. Amin. InsyaAllah. You memang dengan tabung haji ke macam mana? Wow. You bila? Ada 230 years. Ya sama. I macam 2090 lebih. Boleh lah insyaAllah. I think insyaAllah before that, you know, kadang-kadang dia boleh percepatkan. Betul. Kan? Kawan I akan pergi soon. Really? Yeah. Semoga haji mabrur insyaAllah. Amin. Lah tiba topik jadi pasal haji kat sini kan. Yeah. Sebab haji is just around the corner. That's true. So it's a relevant topic pun. Yes. Okay. Anyway, kita nak cakap pasal kejap jom kita pilih. Okay, antara yang biru-biru ni pilih. Okay. Syed Saddiq. YB Syed Saddiq. Apa cerita YB? Dengan cerita kena tangguh lagi tarikh untuk ya Allah, I pun stres untuk dia tau. Sebab dia nampak macam dia tak takut dengan keputusan yang akan datang. Dia sangat bersedia, dia calm. Dan dia pun cakap daripada first yang dia dituduh tu, dia dah, orang kata dah lapang dada dah. He will fight for his, orang kata his case, his freedom and the truth. And dia nak pasti, dia tahulah dia very confident dengan orang kata Malaysian punya mahkamah court. Betul. Kan. So dia bagus bahasa-bahasa yang dia pakai tu. Dia sangat macam, I believe in the justice system of Malaysia. Nampak? It will not let me down. Gitu. I love how calm he is about this actually. Betul. Kan? Because
kalau you all terlepas apa yang terjadi dengan YB Syed Saddiq. Susah nak terlepas. He's everywhere. That's so true. Kalau tak pasal kes ni dengan Bella Astilah pula kan. Always berkepit. Itulah. So 2 tahun lepas, November 2023, Mahkamah Tinggi dapati dia bersalah dan jatuhkan hukuman penjara 7 tahun, denda 10 juta dan juga 2 sebatan. Okay, and the case is a quite heavy case lah yang tertuduh. Sabitan pecah amanah dan pengubahan wang haram. I see. And then yang terbaru ni kan ada cakap yang 120 juta ringgit YB minta masuk ke akaun dia sendiri katanya. Okay. But his justification was that was used for pilihan raya. Oh. Yeah, but again, selagi mahkamah tak jatuhkan apa-apa hukuman lagi, we can't say anything kan. So itulah susah bila you are a politician. Bukan I nak kata dia bersalah ke tak bersalah ke, tapi you have to be very careful because kalau you tersilap langkah, orang boleh pusingkan kejadian tu and meletakkan you dalam, orang kata, menampakkan seolah-olah you ambil duit ke, you apa ke, sedangkan it is just something that you have to do in order to get something done. Corporate governance, kata orang kat belakang tu. Terima kasih kepada YB Ashraf Khalid. Thank you very much. Tapi betul lah, sebab nak kena pastikan yang kita tak menggunakan duit itu untuk perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Salah gunakan duit apa semua tu kan. Sebab sekarang ni orang memang panjang akal dia. So nantikanlah keputusan untuk kes Syed Saddiq 24 April ini, which most likely by the time video ni keluar, maybe. Ya Allah, I'm so nervous. I'm actually quite nervous. Okay, salah fakta ya. Kami kena buat permohonan maaf terus sebelum salah fakta 100%. 24 hari bulan ni akan ada perbincangan lah kan. Jadi barulah kita akan ketahui tarikh keputusannya bila. So sempatlah. Ya Allah, I rasa I'm so nervous. So, I rasa macam it's forever. Okay, but speaking of that, right? Do you think that dia dengan Bella Astilah are together or not? Oh, she knows. I don't know. We don't talk to each other. Of course Ashraf Khalid knows. Takkan dia tak tahu. Ashraf Khalid knows everything about everybody. I rasa macam by the way that they're just always around each other, I find that they might be. Yeah, because it all started dengan Prima Valet punya endorsement kan. Tapi now that they don't promote the baju raya anymore. Maybe they're besties. That could be it juga. You know. But the fact that they siap in the last court hearing tu kan, dia berterima kasih pada his parents and kepada Bella Astilah. Dia sebut je nama Bella tu all the time. Apa tu, wanita besi? Kita wanita besi Wow. The strongest woman. But she is very strong though. We've all seen dia. Yelah, tapi that's besides the point. I rasa macam Saddiq, stop. You macam ni. Stop. You fikir Bella je kena habis iddah dia. I pernah ambil dah tak lama lagi. So you got more options. I don't want younger men. You don't want younger men? He's younger. You don't want younger men? Tadi kata nak I. You're younger than me. Oh, too bad. Actually, then, I'm 42 Keanu. this year. No way. 42? You're not 42, 42, Keanu. you can check on Wikipedia. What's your birthday? Yeah, 5th July of the year 42 years ago. Maaf. You do the math because macam I suka independent girls. So macam why not you calculate macam 42 years ago. I'm more science than math. Weh, thanks a lot pecah lubang aku, Ashraf. Thanks a lot. Weh, muda gila 27. 28 tak payahlah, Keanu. Tak payahlah. So brozone lah bro, tak payahlah weh. Kau haji je lah seorang-seorang weh. Aku takkan jadi peneman kau weh. Aku dengan ChatGPT je lah. Dengan ChatGPT melayan aku sentiasa. Harap kau dapatlah kau punya wanita besi. Semoga begitulah ya. Dan kita doakan yang baik-baik untuk YB Syed Saddiq. Hopefully things will go in your favour, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Kesian Bella. Kita ada apa lagi? Okay, kita ada kes. Okay, ini bukan kes lah. Tapi ini satu benda yang agak mengecewakan untuk penyanyi Ben Laden. Ben Laden tu kan dia dengan famous dengan apa lagu Hikayat Ben Laden tu kan. He is a very responsible brother. Okay. Dia tinggalkan kereta dia dengan family dia sebab dia ingatkan adik-beradik dia akan pergi sekolah. So dia nak memudahkan family dia untuk bawa adik-adik pergi sekolah. Turns out dah bertahun tak pergi sekolah. Macam mana dia boleh tak tahu? Itu pun I agak puzzled juga. Seorang 12 tahun, seorang 8 tahun tak pernah bersekolah katanya. And worse, parents dia pula terlibat dengan some scams. Apparently parents dia ada macam buat all these scheme mungkinlah scheme cepat kaya ke wallahualam, you know. Macau scam tu ke? Macau scam mungkin kan. Jadi selebing duit.
and nama dia terbalik sekali. Allah, janganlah. Because diorang guna IC number dia apa semua tu. So people have been calling him and dia macam tak tahu menau. No. Ya, tapi tanda tanyanya adalah like what you said tadi. Macam mana dia boleh tak tahu? That means dia macam Duduk dah jauh renggang ke dengan family family dia? ke macam mana kan? Kalau macam tu lah mungkin renggang lah kot. Sebab mungkin daripada dulu lagi ada unsur-unsur family issues yang membuatkan dia pun kerja dekat tempat lain, family dia dekat tempat lain kan. Tapi kesianlah adik-beradik dia yang lain tu. Tapi kalau 12 dengan 8 masih sempat lagi. Masih sempat lagi untuk diorang nak. 8 tu especially sangat-sangat sempat lah. Yang 12 tu kena cepat lah. Kena cepat bertindak. Masukkan dia pergi homeschooling dulu untuk catch up dengan dia punya. Tapi 12 tu masih okey lagi. Tapi kan let's say macam I wonder what is the law. Kalau diorang kantoi tak hantar anak pergi sekolah, diorang akan dikenakan tindakan kan. Kalau secara sengaja tak hantar kan. Pengabayan juga kan. Kalau tak silap ada terbalik pengabayan juga. Betul lah Ashraf Khalid kan. Betul kan? YB? Kalau macam intentionally tak hantar anak pergi sekolah, it's against the law. Kena tindakan kan? Ya, memang tak boleh. Ya. Itu satu percuma. Lepas tu memang you tanggungjawab it's ni child neglect tu satu. It is the child's right untuk dapat education. Betul. So harap-harap mak ayah Ben Ladin muhasabah sikit dan hantar anak ke sekolah because school is very important. Ya, dan very, very mungkin important. ada juga parents ataupun orang-orang di luar sana yang mungkin akan ada anak-anak mungkin tak peka dengan hal ini. Sebenarnya itu adalah satu hak kanak-kanak untuk diletakkan ke sekolah to get education, untuk diberi ilmu. Can you imagine yang budak-budak yang tak pergi sekolah tengah tengok ni macam ni, rupa-rupa macam ni, dia terus call polis kan. Polis, mak ayah saya tak hantar saya pergi sekolah. Betul-betul polis sampai rumah dia betul macam sampai hati Along report pasal mama. Itu hak Along. Tak, itu lagi satu. Mana yang macam dia tengah ni dia tengok tu dia kata, alah, nak sangat tak pergi sekolah kan. I rasa lebih yang ada ramai budak-budak lagi tak nak pergi sekolah kan sebenarnya. Zaman sekarang kan? Betul. Lagi-lagi ramai yang fikir macam I can just be an influencer. Tak payah nak ada degree ke, tak payah nak ada CJ SPM ke apa semua ke. Tak boleh. But I think Didi and I, we are quite old fashioned and kita still nak It's tekankan not dia. It's very important. Actually, it's not old fashioned. Look, knowledge is cool. Yeah. Which part of being dumb is cool? I don't know. Exactly. And you can also tell influencers ataupun content creators yang ada ilmu. And those yang just buat content melulu and macam membuta. That's why you know macam okay, you tak ada hala tuju dan sebagainya. So if you want to be a content creator ke influencer ke apa ke, no problem. It is a good job that gives you a lot of income nowadays anyway. Tak kisah. Sebenarnya semua tu boleh seiring. Betul. Contohnya kalau you habiskan at least SPM dulu. And then sebab sekarang ni ada macam online schools, you boleh masuk uni online, semua benda online, you boleh buat part time. So benda tu boleh seiring dan sejalan je. So you still boleh jadi influencer. You still boleh bekerja, but you can also still belajar. Sebab I rasa macam kalau you tak cukup tahu benda tu rasa macam gelap sangat. Now that I've been learning more throughout the years, dah jadi, now I'm 34 this year. 34 Keanu, 34, not 28, not 29. I tak pandai sebagai 34 year old. Sorry, you are 27 Thank forever. you so much. No worries, sayang. So, takut. Dia rasa macam kena sexual harassment. Tak adalah, tarik skirt. Aku Pak Haji, jangan risau. Aku pandang muka je. Aku tak ada bawah. Tak, aku suka kau, Piano. Dah jerit lain pula. Aku dah cover dah. Tak adalah. Janganlah, Allah. Kecil hati. Sebenarnya dia dah taruh harapan dengan I gila-gila punya. Lala dia heartbroken jadi. Jangan tu kena kecang Azwan tau. You kena kecang Azwan? Tak adalah. Oh, jangan sampai kena kecang. Bodoh. Apa podcast ni ha? Bodoh tak apa. Bodoh tu dia baru pembuka cerita. Dia bukan nimah dia je. Anjing. Ma. Anjing. Sorry, kami tahu ada budak-budak tengah tengok, so kami tak akan menggunakan perkataan tu in full. Macam lah budak-budak tu. Aurora dengan Muhammad pun tak tengok ni mungkin kan? Tak tengok. Mungkin dia tengok the first 10 minutes je. So I guess we're done for the topics hari ni Didi? Tak, kita ada lagi satu last one before we go. Okay, so allegedly hari ni kita dapat berita
Alright, so this news baru je masuk and I pun tak tahu macam mana I nak explain because it's so current and updates dia sangatlah banyak. So we have this lady on social media sekarang. I don't know kalau we have to mention her name or not. Cuma allegedly dia dipukul oleh seorang pelakon sado. Yang banyak masuk action movies ni. So again, this is all allegedly speaking. Kita pun tak tahu sejauh mana kebenaran isu ini. Okay, but when I'm reading all of these updates, I rasa macam kejap. Kenapa I yang tengah kena main F sekarang? The thing is, dia wanita ni dia banyak keluarkan screenshots conversation dia dengan lelaki ni dan sebagainya dan juga bukti yang dia kena pukul. Mata siap merah dan sebagainya, and of course I am 100% against any form of abuse, emotional, mental, physical. So tadi bila kita punya ni share dekat group, okay, one of our peers share dekat group, Kianu sampai cakap I cannot see. I tak suka tengok perempuan kena belasah. I memang tak boleh tengok. Faham? Tapi yang paling teruknya antara screenshot conversation dia dengan Mamat ni, Mamat tu ada pernah tulis, you think I enjoy beating you for not being a good girlfriend and listen to me. Wow. Dia macam maksud this is a power play lah mungkin kan, macam aku sayang kat kau. Tapi he apparently said he likes to pukul this girl because he loves her. Okay. That is classic manipulation. So dia macam indoctrinate this idea. Yang kalau I tak buat benda-benda ni, meaning I tak sayang you lah. Dia even panggil, okay ni I paling tak boleh accept, bodoh bengap. Ada anak-anak je. Baby yang tak halal punya version baby punya betina. Wow. You do not call a girl betina, okay bro. But anyway, banyak lagi ni kita dah baca ni sebenarnya sebab banyak sangat dia bagi proof. Ni ada proof dia tengah menangis. Dia kata berapa kali dah muka aku pecah. Wow. Berapa kali ya? Berapa kali kau cekik aku sampai aku pingsan. Bila aku pingsan kau tampar aku to wake me up and you'll choke me till I pass out again and again. Wow. Tinggal I tepi jalan tu perkara biasa. Just to see me vulnerable and walk away. Then he would come back as a hero to pick me up and make me feel better. This is macam, there's a term, tak silap I, Stockholm syndrome tau. Like diorang adalah abusers. Diorang adalah abusers. But once they've already abused you, they will make you feel like they saved your life. Macam I could have killed you, but I'm not going to do that. So sebab you dalam keadaan yang punya takut macam dia akan bunuh aku. Tapi sebab dia kata macam tak apa, I'm just going to belasah you je, but that's it. I'm going to save you. And you kan rasa macam, there's mercy for me. Yes. Macam tu. Scary, that's emotional manipulation. Also, there's also another thing where dia macam I tak ingat apa, tapi dia macam you bagi orang tu rasa teruk and then you love bomb dia balik. What is that called? Faham kan? Yes. I know you that macam term. bagi orang tu rasa sangat-sangat teruk and vulnerable and rasa macam tak ada worth di mata you. Yes. And then as soon as that person wants to walk away, you akan macam I can't live without you. Kalau you pergi, I akan bunuh. I akan unalive. I akan ni. Janganlah you je yang boleh. I je yang boleh faham you. You je boleh faham I. Macam tu. So, sebenarnya kita punya otak ni sangat vulnerable. Betul. Untuk dimanipulasikan. Is that a word? That is a word. That is a word. Verified. Huh? Trauma bonding. So trauma bonding ni is a way where some lovers manipulate the victims or the boyfriend ataupun girlfriend, di mana dia akan buat you rasa macam diorang kalau ada you ni menyusahkan lah apa semua, you ni memang tak ada value di mata diorang. Tapi as soon as you walk away ataupun you rasa macam okay done, I dah had enough, time itulah dia akan lari balik dekat you. You are my everything, dan dia akan treat you macam first time you bercinta. And then you akan second guess yourself. You akan rasa macam aku ke yang am I the problem? Yeah. Tentu kan. Very, very, very true. Dan dia ni muda lagi ke? She looks young. Okay. Okay, dia dalam lingkungan 20-an. Tapi one good thing about her exposing this guy and what he did to her, allegedly what he allegedly did ni, adalah she said this is also to protect other potential victims. Because kita pun tahu, kadang-kadang when we don't speak out, orang lain yang pernah terkena pun takut nak cakap about it in public. Betul. Or to share dengan their own family members. So for her to do this is a very brave move satu. I fear for her safety actually. Betul. Because kalau orang macam lelaki ni pernah
pukul dia dan sebagainya, if he has done it once, he can do it again. Of course. Especially when he is being put in this position where dia dah di publicly exposed macam ni, he could simply do more worse things to her. There's another angle that I'm quite familiar with in a way where it's not talking about my personal experience, tapi ada juga kawan-kawan I yang pernah lalui their partner being overly controlling. So dekat sini allegedly dia cakap yang dia kalau dia dalam relationship dengan this fellow actor ni, dia kata banyak benda yang dia tak boleh buat, dia tak dibenarkan untuk buat, such as having guy friends, posting on social media, talking back, having suspicions, talk to a certain friend of mine, and the list goes on. Jadi kalau dia buat salah satu ni, dia memang akan kena consequence dia lah. Macam kena punish macam tu kan. Then actually this is not a case yang jarang-jarang berlaku. Betul. Sebenarnya ramai juga di kalangan young lovers ni, diorang memang ada this kind of relationship. So I just want to say kepada perempuan-perempuan di luar sana, this is definitely not love. Untuk dikawal lebih, orang kata lebih daripada parents sendiri kawal, you know, and dikawal dengan sebenarnya it's more about that person's insecurity and form of control over you. It's not love at all. I agree. There's too many conditions. Terlalu banyak condition. Kalau tak trust, kalau you tak boleh nak manage your own issues, you cannot load it to other people tau. I agree 100%. So macam Didi cakap tadi, you have to detect red flags in a relationship tau. Kalau you dah di micromanage macam dekat office, you tak boleh buat, you tak boleh buat, you hanya bercakap dengan kawan A, kawan B tak boleh apa semua tu, that's not love at all. Dan orang yang micromanage tu, kalau you dah rasa macam you kena buat macam tu, then why be with that kind of person? Sebab memang itulah dia kan. I think that's because like you cakap, it's an inferiority complex tau. Jadi pada diorang, is it an inferiority complex or they feel more superior to? I think deep down they feel very inferior. So diorang mungkin there's a part of them that rasa macam tak ada siapa pernah dengar cakap diorang. The only way to feel that kind of power is by controlling my partner. So they will find people yang lemah, yang submissive. Jadi diorang akan rasa macam hasil, and orang-orang yang submissive ni kadang-kadang they are drawn towards orang yang controlling, because dua-dua ada this void. So yang rasa macam, you know what, tak apalah, control me je, it's okay, I don't mind. Lagi control lagi, I rasa disayangi. Mamat tu pula jenis aku sebenarnya suka control orang. So they complement each other. But it gets bad when things like this happen. Betul. Sebab dia akan banyak gaslighting involved. So gaslighting ni dia jadi macam apa orang yang cakap, kau nak male validation ke? Kau attention seeker ke? Muka kau tu untuk aku je. Dia cakap macam tu? Dekat dia ke? Apparently. Wow. I mean it's all here. I'm not. Ini kami bercakap berdasarkan apa yang dikongsikan, by the way. Mak bapak kau tak sayang kau sebab tu kau macam ni. Terus kena letak kat bawah macam I cannot read this anymore. Kalau memang betul pelakon ini buat all these things that he has allegedly been accused with, kami di Kata Kita harap-harapkan tindakan akan diambil. Because this is a very serious thing. Betul. It has happened to a lot of people out there. You know, kes seperti ini kita banyak dengar, and the last thing we want is for the abuser to be, you know, out there freely doing this to more people. Yeah, but at the same time we shouldn't be too sure. Jadi kita kena tengok, mungkin ada updates yang seterusnya. Apa pun kita harapkan justice lah for, and the truth to come out, and justice to prevail untuk dua-dua belah pihak. Exactly. Because we don't know what is the truth. We don't know what is the truth. At the end of the day, we have not been through what they, I mean, we would not there. I mean, there are Amber Heard cases out there. There are Amber Heard cases, you're right. But there are also Johnny Depp cases out there juga. That's true. So we don't know actually at this point of time. Cuma harapnya no matter what, ada tindakan yang diambil kerana dah ada some kind of expose happening here. Exactly. What an episode, Didi. What an episode today. Berat lah minggu ni. I rasa macam kita tak lawak tau minggu ni. Tak. My mum kata kat I kan, minggu lepas juga Didi banyak gelak. Dia kata, not this week mother, not this week. Not this week.
Kecuali yang pergi potong rambut tu lah dengan kami hanya gelak ex-husband. soal pizza semua okey lah. Pizza heart shape okey. Yang lain daripada tu no. Jofliam, teruskan episod you sebab kita orang nak gelak. Oh my god. Teruskan telenovela you yang episod 192 ni. Kita nantikan lah. Ini dah macam sembilu kan, tak habis-habis kan, bertahun-tahun. bertahun-tahun. Nanti ex-husband Dewi bercinta pula dengan Cik Apple. Are we guessing the next plot? Are we calling it? I think so. Cinta si Baba Hello. Wah, tiba. Itu nama drama seterusnya. Tiba. Ya. So kita nantikanlah apakah progres seterusnya untuk Jofliam, Dewi dan Cik Apple. Ya. Dan juga Baba iaitu ex pada Dewi minggu hadapan dalam Kata Kita. Okay guys, terima kasih kerana bersama dengan kami pada minggu ini. So see you guys next week. Same host. Same host, same place, same background. Yeah, take care guys. Bye guys. Assalamualaikum. See you guys. Bye-bye. Salam. Bye.